Apa? Aku cuci telur lah. Aduh, kau ni. Oi, cuci macam tu. Anak kebersihan kena jaga. Ni. Aku nak cerita dengan sikit. Tengok. Orang kampung ni, tengah-tengah jalan raya ambil sabung ayam. Aku dah bakar, ketegang tau lah, ketegang. Sepatutnya kena bagi dia hukuman. Laki orang, bini orang semua ambil sabung ayam. Tengah-tengah jalan, kau. Kau nanti dulu. Kan aku dah bagi hukuman. Siapa yang main sabung ayam lagi selepas ni, tidurlah reban ayam. Aku rasa ni bukan laga ayam ni. Ni main Beyblade ni. Tak ada lah hangnya macam tu lah. Aku cakap tu, bila aku cakap hang ada je puan-puan nak bagi aku. Pak Kudi, kenapa? Jom, kita pergi sana je. Hang tengok. Dia suruh kita pergi sana tengok jenayah apa dia main. Bukan. Sana dia. Bukan. Saya dah tak main dah ayam tu. Apa tu? Saya dah taubat dah. Takut nanti saya tak dapat masuk rumah lagi. Apa dia tu? Lola tu. Ni Lola, pasal apa Lola tinggal Pak Kodi Lola. Lola kan nak makan sup ayam. Lola tinggal ke batin. Aduh. Kongkir dari aku. Okey, semua bertenang. Ada siapa-siapa sentuh dia tak? Ni kes langgar. Dalam keadaan macam ni, kepala dia kena tinggi. Takut pengaliran darah ke sini. Siapa-siapa dah call ambulans? Betul. Lola, BFF. Lola. Bukan itu bini Rashid. Saya mati-mati ingat Lola sebab dah kembang kan lama kena langgar. Tak, sekarang ni, siapa yang langgar dia? Sekarang ni apa? Langgar dia lari. Sumpah. Langgar lari. Cari siapa yang berlari. Kau mesti tak pernah tengok drama, tak pernah tengok filem. Kalau berlaku kemalangan, kena tutup dengan paper. Saya dah belajar benda-benda ni. Tolong kejap. Biar saya buat CPR. Sabar. Ini betul. Ini hipster punya gaya. Bila orang pengsan, lidah dia tak ada rasa. Betul. Untuk dia sedar, kita letak sesuatu di lidah dia. Try Bijan. Okey, tak apa. Biar. Dia sedar. Ya, dia memang belum mati. Kau Jack bawa bersabar. Dalam kampung ni kuasa aku. Tolonglah buat. Letak kotak Simpan kotak Bagaimana dengan keadaan Lola, doktor? Berapa lama lagi dia akan bernafas, doktor? Kodi, mulut kau tu jaga elok-elok. Takkan kau nak sangat ke Lola tu cepat meninggal? Biar dia aku ni duduk sorang-sorang sampai bila? Sini. Boleh ke bagi saya balik? Ya. Macam ni, kalau boleh tak payah bergaduh lah. Sebab kalau bergaduh, saya tahu semua tengah stres, tengah sedih. Nanti tak ada orang nak jaga Lola macam mana? Ini bukan bergaduh, doktor. Minta maaf lah, doktor. Saya dalam keadaan tertekan macam ni memang gitulah keadaannya. Hang buat apa ni? Hang jangan buat benda tak senonoh dengan Fatimah. Kami berborak-borak aja. Ngomong-ngomong kosong. Ban Samlan bilang mau berjalan ke Lombok, Pak. Iya, ke Lombok. Ya. Kau nak berjalan ke Lombok? Daripada rumah aku ni ke kedai Kodi pun 3 hari baru sampai. Kau nak berjalan ke Lombok? Aku ingat kalau sampai ke Lombok tinggal lutut je. Jangan berkotak-kotak. Kau lain kali ceklah minyak dulu. Aku tak boleh fikir apa. Sebab aku fikir pasal Lola je. Lola tahu tak? Bijan dah hilang BFF bila Lola macam ni. Nah, Lola pakai helmet bagi kepala selamat. Doktor. Ini bukan buatlah apa saja sekalipun, doktor. Ini bukan doktor. Ini orang gaji aku. Oh, terkejut. Saya ingat ambil dukun tadi. Doktor tolonglah buat. Letak kotak Simpan kotak Simpan kotak. Doktor ni memang sadar. Jangan jumpa doktor macam ni. Jangan biadab sangat. Tak makin sakit ke Lola kalau dikepak macam tu? Dia tak ada kepak. Dia ubat kepala je. Tapi ni hampir pecah. Cuba buat macam doktor. Doktor tadi doktor rawat kat mana? Tunjuk sikit. Doktor tadi rawat kat mana? Kena cek macam tu. Ya. Doktor tolonglah buat apa saja, doktor. Doktor selamatkan Lola. Saya akan guna semua duit simpanan saya. Betul. Bijan akan jual OOTD dia untuk selamatkan Lola. Woi, bila masa nak jual OOTD?
Kau jangan pandai-pandai kau je. Bijan, kita orang ni JKK. Biar kita orang yang tentukan apa yang boleh dijual atau apa yang tak boleh dijual. Kau tak berhak membuat keputusan. Masalahnya kalau jual OOTD, aku nak cari makan dengan apa? Aku dah tu je di kedai aku. Terima kasih nak jual OOTD. Tak apa kau di. Ini hormat. Mana ada Pak Uzi? Tak ada Pak Uzi. Saya tak jual. Kenapa? Lelaki tak? Pak Din, bukan untuk Pak Din, untuk dia. Ingatkan dia agak batin. Saya nak minta tolong dengan semua yang mana yang mana-mana rapat dengan dia, tolong jaga dia. Tak boleh tinggalkan dia seorang-seorang. Tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh tinggal seorang-seorang. Remy? Remy. Ui, nama Remy tu. Nama Remy. Kau tak bagi tahu nama Remy. Remy, bukan kita ada photoshoot ke? Buat photoshoot tu. Takkan nak photoshoot sekarang. Ni dah lama tak buat benda-benda pakai bikini ni kat swimming pool. Simpul. Kan kita ada photoshoot untuk raya kita tahun depan punya magazine tu. Yang hang pakai baju kurung, aku pakai baju Melayu tu. No. Remy pakai baju. Nama Pak Godi, Adrian Mikael. Doktor, bagaimana dengan kesihatan dia, Doktor? Teruk sangat. Teruk, pakcik. Teruk ke tahap berapa, Doktor? Kalau nak ke sampai 10 tu 9.5, pakcik. Kalau 95, agak serius juga, Doktor. Itulah. Ya. Sebab korang semua tahu apa yang jadi dengan dia. Rapat dengan dia, buat perkara yang dia pernah buat dulu. Supaya dia ingat balik. Diingat baliklah. Jadi, Doktor, satu lagi soalan saya, Doktor. Betul ke ada kotak? Pak Din buatlah cari kat Otak-otak. Yang goreng teruk dia, otak-otak. Ini bukan Ini kain yang Pak Kodi cakap tu. Ini ais serai, dia campur dengan halia, buah kunduk, semua. Kita sekacau ya. Kacau. Sikit. Okey. Ya. Kacau ya. Semua biasa, semua biasa. Semua biasa. Boleh minum lah. Boleh kacau-kacau ya. Untuk perjalanan darah supaya stabil. Betul. Faham? Abang. Cuba rasa. Tak apa, nanti Lola rasa. Lola terfikir tu je lah. Tapi okey je. Okey, rasa macam mana? Sedap. Air. Makanlah. Tapi, Ini untuk Lola sihat. Makanlah. tapi ni lupa Pak Godi nak cakap. Ya. Sup dia makan ayam jangan ya, okey? Kau je ada tisu tak? Lola, orang lain nak rasa juga tau. Kau je Lola nak omot-omot. Omot-omot tu apa? Omot. Lola, Kutu. kau je tak biasa omot. Kau je ni kau gurau lah. Lola nak tisu. Lola comot. Lola, lap pakai baju je. Tak apa kau je. Tak apa. Baju ni tak berharga pun. Lola. Ini baju wardrobe Lola. Lap je. Ini rupanya Lola. Ni. Pak Din buatlah cari kat Otak-otak. Yang goreng teruk dia, otak-otak. Ini bukan otak-otak. Pak Godi, ini otak dia. Pak Kodi sama tak berubah. Lola dah sihat. Apa ni? Pak Din cari biasalah. kat rumah tak ada tadi tu. Pak Din, Ha. saya yang pergi rumah Lola. Saya bawa dia datang breakfast ni. Tadi saya pergi, kan kita suruh maid Pak Din tu jaga Lola. Tak boleh harap lah Pak Din. Kenapa? Masa saya pergi tu, Lola tengah tinggal seorang-seorang. Dalam bathtub, hampir lemas. Maknanya dia dah tinggalkan lah tu. Iya Pak Din. Mahal ke Pak Din bayar tu? Mahal. Tu kalau macam tu sebab dia buat 2 package. Apa package? Kerja dengan pakai. Pakaikan baju Lola. Je nak suap lagi. Lola lapar. Apa dia? Apa dia? Apa dia Lola? Lola cakap apa tadi? Nak apa? Kau je nak. Lola nak kau je suap. Uish, tak pernah-pernah ni aku dengar Lola minta musuak dia. Sebab apa? Sebab setahu aku lah dekat kampung ni, orang yang paling dia becik ialah Kojek. Apa masalahnya? Hujan. Mustahil lah. Pak Din, Ya, orang ya. sakit. Dia minta saya suapkan dia. Salah ke? Suap tak bermaksud memiliki. Betul. Pak Din memang setujulah dan baguslah. Sebab semua ni Kak Lola. Ambil berat dengan dia. Ambil berat dengan dia. Sini Lola. Lola tengok kan? Semua orang kampung ni sayang kat Lola kan? Mau tak sayang. Sebab dalam kampung ni, Lola je orang paling cantik. Lola je orang paling comel. Sebab Lola yang sakit.
Cuba bayang kalau tipah loyok tu sakit. Oh, tipah loyok tu sakit. Rasa tak ada siapa peduli. Pak Din tak ambil peduli. Pak Kodi tak ambil peduli. Tipah loyok siapa, Pak Din? Tipah loyok tak kenal? Tipah loyok. Oh, yang bila naik motor mengibar-ngibar. Ya. Bukan loyot. Layut. Layut. Kalau itu aku pun tak nak. Bukankah kita nak buat mesyuarat pasal Jabatan Gantung? Oh, ya kau tak silap aku sekarang ni lah. Masa Appointment bukan dia. Saya rasa ada masalah lah, Pak Din. Sebab Lola ni kan sekretari kita. Kalau Lola pergi dalam keadaan dia tak sihat ni, macam mana dia tulis minit mesyuarat? Kalau dia mengapung nanti macam mana, Pak Din? Tak apa, Bijan ada. Bijan boleh gantikan Lola. Jomlah kita, Pak Din. Salman, tengok. Baik. Lola okey ke? Lola okey tu Salman. Tapi tu lah Lola nak tanya. Lola selalu ke datang warung ni? Lola selalu datang sini. Tapi Lola kan kerja supermodel. Takkan Lola ada masa? Lola waktu malam supermodel. Siang Lola kerja kat sini. Sapu sampah, mop lantai, susun semua barang. Ini semua kerja Lola. Kalau Lola buat semua benda, Salman buat apa? Tak tahu ya? Salman adalah toke warung. Ini nanti akan ditukar signboard ni. Warung Pak Salman. Oh, jadi maksudnya Lola duduk macam customer tadi. Aduh, minta maaf bos. Jadi Sekarang. bos saya kerja bos. Bos